Tengok ni guys, ini Chery Tiggo 8 PHEV SUV segmen D, 7 tempat duduk dengan teknologi plug-in hybrid termurah sekali di Malaysia. Harga dia RM160,000, exactly sama dengan model Chery Tiggo 8 Pro petrol biasa yang lama tu. By the way, model tu masih lagi on sale tapi obviously dengan bigger discounts lah. So apa yang baru? First things first, visually kereta ni versi facelift ya. Dari depan muka dia lain habis. Lepas tu door handle ditukar jadi versi pop out yang baru ni, tapi dekat belakang lampu dia sama sahaja. Dekat dalam pula dashboard dia serba baru, ada skrin besar dekat tengah ni, rasa macam full EV dah. Kerusi dia pun lain, yang lama pakai leather biasa, yang baru ni tekstur macam new bug, rasa unik sikit lah. Satu benda yang aku tak suka, Chery sampai sekarang pun dia belum fix lagi isu ni, nak access the third row kena masuk dari sebelah kanan sebab dia follow left hand drive model. By the way, tengok bumbung dia tak ada sunroof ya, power boot pun tak ada. Dua-dua barang ni dia keluarkan untuk maintainkan harga dia RM160,000 macam dulu. Apa yang dia tukar? Bawah bonnet ni lah, versi petrol dia pakai 2 liter turbo, yang ini pula PHEV dia pakai 1.5 liter turbo dengan Miller cycle plus electric motor. Total power output dia pula sekitar 280 PS, 360 Nm. Tak jauh beza lah dengan versi petrol yang biasa. Yang lain dia fuel consumption lah. Versi petrol biasa dia pakai sekitar 7.5 liter per 100 km. Yang PHEV ni turun kepada 5 liter sahaja per 100 km. Tambah lagi bateri besar 18 kWh LFP. Kereta ni boleh jalan sebagai full EV sejauh 90 km. Untuk jalan jauh boleh terus isi minyak macam biasa je. Inilah the best part of PHEV. Dia EV boleh, petrol pun boleh. So ini dia guys, Chery Tiggo 8 PHEV. Dah harga pun sama, korang akan pilih versi PHEV ke petrol biasa? Tulis kat bawah.